Kicap char kway teow. Sutung. Mesti pergi ni, kau kena ada. Pembuatan kicap char kway teow pertama Malaysia di Pekalan Cepa Kota Baru. Katanya 2 minit saja untuk siapkan char kway teow guna kicap ni. Semua orang boleh buat dekat rumah sekarang char kway teow. Teow pertama Kelantan di Pekalan Cepa. Hari tu kan kita buat video pembuatan kicap sotong yang Ustazah Kaila ni dikeluarkan produk baru kicap char kway teow yang menggunakan sotong. Pertama kali orang Kelantan buat ni di Pekalan Cepa. Cara buat lah macam biasa. Boleh tak? Boleh. Ni kicap dia ni. Botol hijau, mil dia kata harga. Boleh tunjuk daripada mula-mula sekali. Daripada asah. Asal dia. Okey, jom. Okey, mula-mula kita nak kena blend bawang putih. Kita kena blend dulu. Kena blend asah-asah. Anak saya tiap-tiap minggu ni tak pergi beli kicap char kway teow Kedah. Lepas tu sepinggir 7 riyal. Sikit lah. Kita kena beli 2, tak cukup ya so. Yang kali buat diri. Ahli buat diri. Moga. Tu dia. Orang jolo ni. Mana jolo? Diri aku tengok kau ni ayat. Aku tanya tu. Saya pakai molek. Tak dia nak cari saya betul dia. Lorak kan. Beli berapa ribu? Dulu tak mahal mana. Tak mahal mana. Pedah ni ada burung. Pasal buah banyak ladang tak pedah kau. Jawab kita tunggu askar buah. Kau. Mudah ni. Ni kita bawa bawang putih dengan cili padi ni. Yang kita blend tadi. Hak kita blend tadi. Tu dia. Banyak tu bawang putih. Bawang putih berapa kilo? 4 kilo. Tak pedah tu kata. Tak kau. Ni dah hak kicap sotong kita buat tadi kan. Sebagai bahan asal utama kicap sotong, sos ikan, kuat diri belakang bela. Tapi ni jual juga ke? Ni jual juga. Ya. Kita tak beli hak Thailand lah. Kita buat sendiri belakang dah. Hak baru ni lah kita buat. Baru ni kita buat dah kan. Ni kicap sotong tu bela. Jadi hitam terus. Terus jadi hitam. Ni adalah sos ikan pula. Sos ikan pun tak buat diri kau? Buat sendiri. Ini adalah air kicap Banyak kicap, 3 jenis kicap guna. Weh, tak manis kau besar. Tak manis. Dia buat kicap masin dah. Masin dia kena ada imbang lah. Manis, masin. Gula lagi? Gula lagi. Berapa kilo gula? 19 kilo. Penyedap rasa. Seasoning powder. Hari tu kau viral. Okey. Ini buat diri lah. Buat diri lah. Ini daripada cendawan Cendawan ke apa? Cendawan shiitake. Shiitake ni. Ini adalah cili bor Terus jadi merah. Cili kering yang di blend. Tengok hasil selepas siap masak satu kawah ataupun 2 kawah tu baru masak. Kita tengok dia dah pekat. Ni dah masak dah ni. 5 jam. Lepas 5 jam dia akan masak dah kita punya kicap char kway teow. Kita nak lagu ni dah deh. Suami. Kita buat satu kawah besar ni. Berapa pekat deh? Proses dia tubuh dari ni. Pekat hitam dah dia. Nampak tak? Bos stabilizer je kan? Dia cair lah. Dia dia akan cair balik. Belajar ni adalah proses berterusan. Minal mahdi ilal lahdi. Betul. Daripada buayan hingga ke liang lahak. Ni kena buat belajar ni nak masuk pun. Masuk ke bilik packaging lah. Dah buat kicap saya awak ingat sendiri kau. Dalam ni berapa ml? 345 ml. Adalah kita nak shrink kita punya stiker macam ni. Kita botol ni masuk macam ni. Begini. Okey, lepas tu kita shrink ke botol ni supaya teher lah. Ada 30. 30. Ni biasa ke kedai-kedai kita bagi 30 lah. Kalau kedai-kedai nak ambil ni dia ada harga istimewa lah kalau harga borong lah. Harga pilih lah. Apa? Sebotol harga RM9.90. Boleh buat berapa kali? Boleh buat berapa kali? Okey, kalau pack kutia 450 gram tu 3 pack kutia. 3 pack. Kilo setengah boleh makan, boleh lebih kurang 15 orang. 15 orang. Boleh buat air paprik, boleh buat daging masak kicap. Boleh buat mi kolok. Azah masuk depan demonstrasi nak makan. Jadi kodok. Jadi dah tapi nak makan. Saya ambil lah masuk. Kau tak mulut saya jadi kodok. Nak tunjukkan bahawa mudahnya nak buat masak goreng kuih tiaw. Mak nak masak di rumah boleh buat tak siapa. Benar tak siapa 2 minit pun.
Kalau ada bahan-bahan semua dah. Okey, kita bubuh minyak dulu. Siap kering. Okey. Kering dulu. Oh, gitu. Saya pun belajar ni. Teknik masing-masing ada. Saya salah lain. Saya dah lain. Dia orang restoran, saya orang Cina. Nak masuk. Dari 3 sudu tu. 3 sudu. Apa pula? Oh, macam kedar. Kedai. Awak depan rumah, depan kilang je. Asyik ni. Ni kering. So lagi, Kering. kita buat so lagi. Ini kita buat untuk agak Dia buat api bong. Sebab ada tukang masuk, ada tukang kilang dia kena ikut arah yang mana benar. Restoran maksimumkan kesedapan. Kilang maksimumkan dia kualiti dan keuntungan. Keuntungan. Tak dulu. Bumbu minyak, bumbu air putih, bumbu dia. Macam mau Woi, gitu. Baru dah. Hanya debak ya. Pasal air api. Kali tu lah. Umi ambil caputannya tu. lauk jebok. Hudia salok. Dia molek tu. Hudia pula. Kutia basah. Ni kutia kering. Okey. Ni kutia basah. Menggunakan sos ni lah. Menggunakan kicap kering 2 minit saja. Biasa kita daging ni tak. Ni kalau masuk restoran mahal-mahal ni 230 lebih ni udah banyak ni. Kutia kita ni boleh buat macam-macam. Nak buat kutia tu memang dah. Kutia, nasi goreng, bihun goreng. Kita boleh buat juga paprik ayam, daging kicap. Buat mi kolok pun boleh. Bukan sahaja setakat kuih tiaw ni. 2 minit 2 minit. 2 minit saja. So lagi mesti nak pergi ni. Ustazah. Nak pergi. Ha. Bukan pergi dah. Pergi. Jadi kita dulu ni kan barang naik mahal kan. Jadi kita nak jimat beli sos siap-siap. Beli sos siap-siap ni buat stok dah. Ni senang dah. Kena ada kat rumah. Mesti pergi ni, kau kena ada. Kita mari dengan udang rimau hok dia igat depan sana. Okey. Kita rasa kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir samalah hot standard char kway teow. Aku tak tahu pun kita guna sos. Cuma bagi orang Kelantan boleh tambah kicap sikit buat man ni. Sebab dia standard universal, dia boleh makan semua orang. Tapi char kway teow ni awak boleh tambah kicap sikit lagi man ni. Jadi kau molek lah. Tapi memang dia punya lemak-lemak kicap semua rasa belakang. Awak nak beli, kita akan sambung video dengan Chef Ustazah Fani dah. Tipe rumah jadi gapo pergi, kau ribut, kau banjir, kau senang tak perlu cari kicap-kicap lain dah. Just boleh bagi guna sos ni, boleh buat lalu rumah. Kita jual dengan harga RM9.90 saja. Jadi kalau nak beli, boleh dapatkan. Kita ada juga hot combo. Combo ni ada sos ikan, kicap sotong dengan kicap char kway teow sekali. Hak ni pun laku jugalah. Berapa ya ni? Hak ni package ni RM30, tapi kalau beli combo lagi murah. Sebab apa ada piala TikTok ni? TikTok ni sebab jualan tertinggi bulan 12. 12 tahun ni. Budak ni 2024. Jualan tertinggi produk makin ni. Kalau makin ni. Okay. Siap tahun kau dapat? Tak lah, maksudnya kena pakat-pakat beli. Pakat belilah masa benda lagi tahun ni. Boleh biar boleh pula tahun ni. Tapi jangan risau, hak ni pun ada sijil halal dia. Sijil halal. Kicap char kway teow pun ada sijil halal dia. Jadi 100 produk ada sijil halal. Termasuk paling sahur ialah garlic spread. Garlic spread lah. Mesti aku kenal garlic spread Chef Ustazah. Garlic spread. Tapi kali ni kita akan rasa pula char kway teow dia. Char kway teow. Okey, beres. Habislah kena try dulu. Beres. Terima kasih Ustazah, jumpa lagi. Jumpa lagi.